Hello guys, oke hari ini saya mau kasih tunjuk kamu guys. Semalam saya ada mimpi, saya terjumpa ataupun ada nih lebah madu datang pergi rumah. So hari ini betul-betul ada lebah madu yang datang pergi rumah. Bukan satu jenis, dua jenis. Tadi pagi saya nampak dorong terbang-terbang di sini. Saya tidak tahu dorong masih di sini atau tidak. Oh ya, masih di sini. Nampak tuh. Kalau kamu nampak lah. Nah, ini satu. Ini yang pertama. Lebah madu apa ini? Kampung. Saya lupa nama dia. Lebah madu Apis. Apis cerana. Lebah madu Apis cerana. Yang ini. Yang satu lagi. Saya nampak baru datang. Lebah madu lalat. Lebah madu lalat. Mana? Nampakkah? Mana tuh? Nih. Lebah madu lalat. Kalau kamu nampak lah. Tapi tidak berapa nampak guys. Kecil saja madu. Lebah madu lalat. Yang nih. Tapi telempon nih. Tidak berapa nih. So semalam saya mimpi. So betul-betul datang. Harap dorong buat nih lah. Dorong buat sarang di sini. Supaya saya dapat madu dia. Sebab saya nampak dalam mimpi dia datang. Lepas tu saya ambil dorong punya madu. Saya minum. Gitu sajalah. Lebah madu lalat. Lebah madu Apis cerana. Apis cerana. Lebih kurang gitulah. Update terbaru. Macam lama sudah dorang di sini nih. Tidak tahu lah kalau dorang mau buat lagi ini sarang. Tapi saya sudah buat perangkap lah. 2 saya buat. Ini 1 perangkap lama saya. Tuna paling simple, ringkas, baldi yang rusak saya tutup, saya buat lubang di sana. So harap dia masuk lah. Sebab saya pakai ini. Ini apa? Dia macam spray untuk perangkap ini madu lebah lah. Harap dia masuk lah guys. Nampakkah? Ini itu madu lebah Apis cerana ataupun pemesuan. Ini perangkap yang baru saya buat. Tuh lubang dia kecil lah saya buat. Kalau besar pun tidak tahu lah. Harap masuk lah guys. Saya pakai ini. Macam dia punya yang umpan. Nampak umpan untuk perangkap nih madu lebah. So madu lebah dia ini dia macam lama sudah di sini. Macam mau 3 jam sudah. Mana tahu dia mau buat sarang sini kan. Harap dia masuk sini lah. Oke guys, itulah update.